Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap mesin LG dengan kerosakan dia gearbox. Okey, masa dia nak spin tu dia sangkut. Okey, masa basuh pun sama, dia pusing lawan jam. Okey, masa nak pusingan ikut jam tu dia sangkut. Jadi spin pun pusingan dia ikut jam juga, jadi dia sangkut. Jadi kerosakan dia pada gearbox. Okey, gearbox ni, yang ni aku beli kat kedai dalam 100.5. Ni aku beli 100.5. Okey, aku dah tukar gearbox. Ni kemarin lagi aku dah tukar. Lepas dah tukar gearbox, aku tengok air pula tak keluar. Air yang drain, dekat bahagian drain tu, dia tak keluar. Okey, rupa-rupanya dia punya ram valve ni dia dah patah. Jadi aku tak perasan sebab kedudukan dia macam ni. Sini dah ada crack, tak perasan. Jadi dua kali kerja lah pergi kedai beli yang ni, untuk pergi pula yang ni sebab aku nak siap cepat lah. Okay, aku tak nak hold mesin ni, aku nak cepat, jadi aku pergi beli sekali lagi hari ni. Ini dah dalam RM50. Harga dia RM50. Dia kata yang tak ori dalam RM26 tadi. Okay, aku ambil yang RM50 lah. Jadi dua barang ni aku tukar. Kemudian yang ni aku tengok dah ada orang tukar. Okay, dia dah tukar dengan 10 mikro. Mesin LG ni dia pakai 12, jadi aku tukar balik ke 12 lah. Yang ni masih lagi okey, cuma aku tukar balik ke 12. Jadi ada 3 barang yang aku tukar. Okey, jadi jumlah semua sekali 100.5, 50, 200. Yang ni asal RM10 ya, RM210. Total cost RM210. Aku ambil dalam RM300.5. Okey, apa pendapat? Rasa murah ke mahal? Rasa dah okey dah tu. Okey, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.